Okay, Assalamualaikum kan. Welcome back to my channel. Video kali ni aku nak sambung bacaan taklim lah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh amma ba'du. Semalam episod sebelum ni aku baca bab kalimah thayyibah kan. Bab iman. Video kali ni aku baca bab yang kedua, yang ni solah. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Solah. Maksud solah dari segi bahasa adalah untuk mendapat manfaat langsung daripada kudrat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hendaklah mentaati segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amalan yang paling penting dan paling asas antara perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala adalah solah. Solah fardu. Ayat-ayat Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, sesungguhnya solah itu mencegah daripada perbuatan yang keji dan mungkar. Surah Al-Ankabut ayat 45. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan mendirikan solah dan menunaikan zakat, mereka beroleh pahala di sisi Tuhan mereka dan tidak ada kebimbangan daripada berlaku sesuatu yang tidak baik terhadap mereka dan mereka tidak akan berduka cita. Surah Al-Baqarah ayat 277. Ayat tu firman Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang kita pergi kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama Islam itu dibina atas 5 rukun. Penyaksian bahawa tiada Tuhan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yakni memberi penyaksian bahawa tiada sebarang Tuhan yang layak untuk disembah dan layak untuk kita mengabdikan diri kepadanya selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan bahawa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ialah pesuruh Allah Subhanahu Wa Taala, mendirikan solah, menunaikan zakat, mengerjakan haji serta berpuasa pada bulan Ramadan. Bukhari. Ulang. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama Islam itu dibina atas 5 rukun. Penyaksian bahawa tiada Tuhan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yakni memberi penyaksian bahawa tiada sebarang Tuhan yang layak untuk disembah dan layak untuk kita mengabdikan diri kepadanya selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan bahawa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ialah pesuruh Allah Subhanahu Wa Taala, mendirikan solah, menunaikan zakat, mengerjakan haji serta berpuasa pada bulan Ramadan. Bukhari. Maknanya Rasulullah kata khabar sini daripada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Sayyidina Abdullah bin Umar ni adalah anak yang kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dia ni antara banyak tulis tulis hadis Nabi lah. Dia ni kira sahabat Nabi, dia kira orang alim juga, orang ulama. Orang hebat ni. Dia kata, Rasulullah kata, agama Islam ni dibina atas 5 rukun. 5 rukun. Penyaksian bahawa tiada Tuhan selain Allah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Lepas tu mendirikan solah, menunaikan zakat, mengerjakan haji serta berpuasa pada bulan Ramadan. Ini rukun Islam. Rukun Islam. Rukun Islam. Okay, ini bab solat lah. Maknanya nak kata solat ni adalah perkara yang penting. Solat ni adalah perintah Allah yang agung. Jadi kewajipan kepada seluruh umat Nabi yang ada kalimah syahadah lah. Kalau orang kafir tu, kalau duduk sembahyang tu, duduk heran lah sebab dia kafir. Sekarang ni orang Islam, kalau dia tak sembahyang tu memang satu perkara yang sangat-sangat bahayalah. Sebab solat ni perkara yang pertama yang akan disoal oleh malaikat munkar dan nakir. Ingatan ni untuk diri aku sendiri. Jadi pada umur tengok ni, kalau
boleh ambil tiba, alhamdulillah lah. Untuk pertama aku cakap ni adalah terutama untuk diri aku sendiri. Perkara pertama akan disoal adalah bab solat. Solat lepas insya-Allah lain akan mudah. Ni yang aku belajar daripada ustaz-ustaz. Untuk guru aku pun macam itulah, maknanya solat ni perkara yang pertama yang akan disoal. Rasulullah ni khabar. Solat ni perkara yang pertama yang akan disoal. Kalau solat kita sempurna, insya-Allah Allah Ta'ala terima, maka yang lain akan mudah. Solat ni tuan-tuan, awak umur janganlah ambil ringan. Solat ni perkara yang agung. Rasulullah dapat perintah solat ni, Allah Ta'ala jemput sendiri ke langit sana. Bukan langit ketujuh, atas langit ni ketujuh. Bukannya arash, tapi atas lagi daripada arash tu, Sidratul Muntaha, yang mana malaikat Jibril pun tak dapat nak masuk kawasan tu. Allah Ta'ala dak bertempat. Tapi nak kabarnya Allah Ta'ala muliakan Nabi Muhammad, nak bagi perintah yang paling mulia ni, yakni solat. Jadi banyaklah aku tengok ni kan, kadang tu aku tengok, kadang tanya kan, berapa rukun solat, rukun sembahyang. Ada kata tak tahu, ada kata macam-macam lah. Ada tu angka tak penting kan, tapi nak katanya yelah, kalau kita tahulah berapa angka rukun solat tu. Jadi kita kena belajar. Tok guru aku kata, kalau kita tak tahu rukun, berapa bilangan rukun solat tu tak apa, asalkan kita tahu okey, qiyam ni rukun, iktidal ni rukun, Fatihah ni rukun. Tu kita dah bermadai. Janganlah kalau kita tanya, Fatihah ni rukun ke tak? Fatihah ni tak rukun kot. Boleh jadi tak sah solat dia tu. InsyaAllah kan, sama-sama kita belajarlah. Jika awak merasa video aku ni bermanfaat, InsyaAllah sama-sama kita boleh amalkan. Dan supportlah sikit video aku ni, channel aku ni dengan subscribe aku punya channel, like sikit, share lah kalau rasa bermanfaat, dan komen apa-apa lah. Jangan berbentuk pertanyaan. Kalau pertanyaan tu, aku ni bukan ustaz, cuma kalau pertanyaan tu insya-Allah aku boleh tanya pada orang yang lebih alim. Dan aku minta awak mendoakan juga untuk aku supaya Allah Ta'ala bagi keikhlasan dalam hati aku ni, buat semata-mata kerana Allah, tinggal pun semata-mata kerana Allah. Tinggal maksiat lah maksud aku ni, tinggal maksiat semata-mata kerana Allah. Buat amal pun semata-mata kerana Allah. Semata-mata kerana Allah je. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.